Nak pergi belok G. G pula. Betul lah G. Betul lah G salah sikit. G. Solo lagi Syah, solo lagi Syah kau Syah. Susah kau ni ha. Sampai tunggu orang tu tolonglah bawa benda juga. Tengok benda ni kan ringan. Kau malas awak tu tak boleh. Cepat nak pergi. Okay guys, nanti kalau kita orang nak sampai kat apa ni, Sis tulang, kau akan buat video. Kalau ada orang beli aiskrim kat sini tu. Okay, sambung. Okay guys, aiskrim Koko tinggal 55. Aiskrim Malaysia tinggal 18. Alhamdulillah rezeki kita kat sini ya Allah. Rezeki kita kat sini tinggal 18 aiskrim Malaysia. Aiskrim Koko 45. Buat aiskrim Koko kita bawa 50 tadi kan. Okay, sekarang 5 siap tak ada pelanggan. Yang pelanggan dia Lia. Nombor rumah dia ni HJ04. Ni dia HJ04. Tunggu atas ada. Tadi dia nak beli aiskrim Koko tu 3 je. Kalau dia pergi 3, sini adalah 47. Lepas tu dia beli aiskrim Koko apa ni 5. Aiskrim Malaysia pun 5 juga. Alhamdulillah ada rezeki juga lah. Hari ni rezeki kita. Tengah tunggu Alia naik atas penuh. Kita sambung. Masing-masing masuk dalam rumah masing-masing. Isya kat sini. Okay. Dah pukul 3.45. Pukul 4 kita orang nak pergi kat upgrade tu. InsyaAllah pagi tempat ni. Lebih lah. Kena kita orang balik. Jadi kita sambung video ni guys. Kita duduk sini. Tempat yang kita duduk. Ni kat saya lah. Tu. Ni kita akan pergi nanti. Sis tulang pun kita akan pergi. InsyaAllah kalau sempat masa ni. Kita jalan insyaAllah.